Okey, sekarang ni saya akan tunjukkan pula cara untuk kita nak design ni. Kita nak menjana gambar daripada AI kan. Macam kita tahu AI ni dah banyak digunakan lah kan dalam zaman sekarang kan. So sebab untuk mudahkan kita nak buat bahan kan. So kita pergi ke Dreamlab ni, and then kita masukkan lah apa yang kita nak search kan. Jadi kita masukkan, contoh saya nak kangaroo di Malaysia. Jadi kita tekan create ni lah. So dia akan naik lah gambar kangaroo dekat Malaysia kan. Gambaran lah yang AI ni buat untuk kita kan. Okay, jadi naik lah. And then kat sini kita boleh tukar juga size. Jadi kita boleh tekan size yang kita nak. Contoh saya nak size ni, so kita boleh tekan create bagi sekali. So dia akan naik untuk size yang kita nak. Macam tu. Okay, ni antara contoh lah. Jadi kita boleh tekan edit juga. Contohnya kita nak edit kan. Jadi edit gambar dari segi, mungkin dari segi warna atau dan sebagainya, kita boleh edit lah kat sini lah. Kita boleh edit warna dan sebagainya. Kita nak warna macam mana, semua boleh macam tu. Jadi itu salah satu contoh menggunakan AI untuk menjana gambar. Okay.